Lawa tu tadi. Okay, hari ni kita nak layan sebuah official trailer untuk filem yang bertajuk Peluru Senja yang akan mula ditayangkan 28 Ogos 2026. So jom kita layan. Lawa amat shot tadi. Aku dapat tahu ni daripada True Events. Some kind of vendetta. Tentera Jepun. Tapi lawa tu setup dia. Dulu kena kawan atau musuh. Abraham the sniper. Israel the gunman. The ghost and the gun. Babi bergolek. Menarik tu. Memang tak peduli nasib kampung ni. Buat apa kita jadi mangsa? Wah, Seko. konsep-konsep macam Lieutenant Adnan. Ni lawa tu tadi yang kapal perang tu. They've died for us before. They'll die for us again. We have died a long time. Memang kena tu ni cerita ni untuk bulan kemerdekaan. One more bullet we can take. Peluru Senja, The Ghost and the Gun. Menarik. 28 Ogos 2026. So, apa pendapat korang tentang trailer tadi? Filem Peluru Senja yang akan tayangkan 28 Ogos 2026. Dekat memang kena tu dengan bulan kemerdekaan. Cuba komen kat bawah. Nyaman.